Apakah hukum membuat basah di atas tanah kubur untuk tujuan berehat dan melepak mengenai pula dengan perempuan yang sedang haid lalu lalang ke bangsa tersebut? Buat basah pasal nak berehat. Jawabnya harus. Jikalau tidak, maknanya mengganggu akan ruang kubur. Kerana orang mari ziarah, mari apa, boleh rehat di atas kubur. Orang mari gali, orang mari tanah orang mati, boleh berehat atas tu. Umpamanya mari gali dulu, lepas tu takkan nak tunggu tengah panas. Tak, mayat tengah baru duduk tengah duduk kapang. Dia pun duduklah di wakaf atas tu, atas basah tu, nak berteduh daripada panas. Hukumnya harus. Yang tak bolehnya pergi galok atas basah tu. Pergi main dang atas basah. Basah atas tanah kubur, tak boleh main. Boleh buat benda yang harus atas kubur, benda makruh tak boleh buat. Kerana walaupun tidak haram tapi tercela. Dah haram main dang, bukan main lah, jangan dalam kawasan tanah kubur. Nak main makan mo. Orang masuk tanah perkuburan beri salam pada ahli kubur, ingat pada kematian ataupun buat kerja berkait dengan gali kubur. Dia pergi main. Bila main kat pergi cakap pula. Bila cakap dah sudah duduk atas kubur, cakap barang-barang yang tidak patut. Orang puan lalu atas basah tu, orang puan sebab tu belajar molek-molek. Dia kata yang haram atas yang haid. Dengar molek. Yang pertama semayang, yang kedua tawaf, yang ketiga sujud syukur, sujud sajadah, yang keempat pegang Quran haid ni, yang kelima baca ayat Quran, yang keenam duduk dalam masjid, yang ketujuh jima' dengan suaminya, yang kelapan apa benda ni ditolak oleh suaminya. Ada tak lalu atas kubur? Tak ada. Habis kita tak ada sebut. Jadi perempuan haid tidak haram lalu di perkuburan. Faham? Tak ada larangan. Apakah cara yang paling afdal doa lepas solat? Adakah pohon untuk diri sendiri, diikuti dengan keluarga, atau doa untuk seorang demi seorang? Padahal doa yang dipohon adalah benda yang sama. Jawabnya boleh kita doa sekaligus, dan boleh juga kita doa sebut seorang-seorang. Umpamanya kita kata, contoh mudah, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku dan dosa abangku dan dosa kakakku dan dosa adikku. Kerana dia ada abang seorang, kakak seorang dan adik seorang. Jadi boleh dia berdoa gitu. Dan boleh juga nak bakal hukum, bakal rakum laku, ya Allah, ampunkan dosaku dan saudara maraku atau adik-beradikku. Boleh juga. Faham? Itu contoh. Tak ada masalah. Sebut nak sebut panjang, kita tak ada kerja, sebut seorang-seorang, tak ada masalah. Apa hukum